Sama-sama. Alhamdulillah kita dah jalankan amanah yang diberikan oleh hamba Allah ni untuk infak kepada gelandangan. And hari ni juga, terima kasih. Hari ni juga kita nampak benda yang kita tak nampak selama ni lah. Nampak adik ni semua, korang tahu tak? Orang yang tak ada rumah, yang orang cakap tengah lapar, bila nampak kami sampai je, diorang terus minta makanan kami. Tapi nampak muka diorang happy je. Diorang macam tak ada masalah. Nampak diorang happy je. Hari ni lah orang cakap apa, kita nampak satu pengalaman baru lah dalam hidup kita orang. Tak semestinya RM1 ni boleh bahagiakan kita. Diorang bersyukur dengan apa yang ada. Ada orang datang tolong diorang, ada orang datang bagi diorang makan, diorang bersyukur. Diorang tak ada pun mengeluh cakap kenapa lah aku hidup macam ni. Orang cakap apa, tak pernah petikai takdir Allah. Tu. Alright, itu saja. InsyaAllah kalau ada rezeki lebih lagi, kami akan datang lagi tempat sini sebab kami seronok tengok anak-anak kat sini. Seronok. Itu saja. Siapa-siapa yang nampak video saya ni, saya pun harap korang pun boleh sama-sama lah. Seminggu ada 7 hari. So kalau ramai yang nampak video ni, setiap hari orang lain yang berlainan yang datang sini, insyaAllah diorang ada rezeki diorang. Okay, itu saya. Assalamualaikum. Bye. Angka bagi duit raya. Sama simpannya, yang bazir Sama. Raya Terima rezeki bang. Amin, thank you. Panjang kau umur. InsyaAllah, thank you. Belajar elok Adik. Dah makan tak? Yang angka bagi duit raya simpannya. Sama. Okey, sama. Adik dari mana ni? Saya daripada sini je, Cawkit. Ada kedai kat sini. Sama. InsyaAllah. Itulah. InsyaAllah. Kami ada hari ni, kebetulan kami ada kat sini tu. Itulah. Mungkin kami tak boleh datang hari, tapi insyaAllah kami akan datang lagi. Alright? Lagi. Nah, raya. Okay, baik. Mak, nah, akak itu. Simpannya sayang. Okey, sama. InsyaAllah, amin. Thank you. Sama. Raya. Sama. Dah makan dah. Baik. Sama. Allah, amin. Sama. Anak saya sama ayah. Sama. Yalah, sama. Raya cik, tak banyak, ada sikit ya. Tak banyak ya. Sama-sama. Adik dah dapat belum? Duit raya dapat dah? Duit raya ke dah bagi? Oh, dah bagi tadi. Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih, thank you. Okey. Ya ke? Nanti datang lagi ya. Kalau free boleh datang lah. Boleh. Alright, insyaAllah nanti saya datang lagi ya. Kita dekat area Bistari Kondo. Dekat dengan sungai tu. Alright, baik, insyaAllah. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Sama, bye. InsyaAllah, amin. Thank you, amin. Ya Rabbi, amin. Bye-bye.